Assalamualaikum. Suatu ketika dulu, model paling sporty untuk Perodua ialah yang ini. Di Ativa. Pendek, enjin turbo, ligat. Sedap nak meligat. Dan sekarang ni dia bukan yang paling sporty. Perodua ada model yang lagi sporty. And weirdly, dia ialah sebuah EV. Ni dia. This is the Perodua QVE. Dilancarkan pada bulan 12 tahun 2025. Tetapi projek itu sebenarnya bermula pada bulan 8 tahun 2023. It took Perodua slightly over 2 years to finish this product. Untuk menyiapkan produk ini lebih sedikit daripada 2 tahun. Harga masa pelancaran RM80,000. Tetapi dengan sewaan bulanan RM297 untuk bateri. Dan pada bulan Jun, harga dia turun. Sekarang ni kita boleh beli tanpa bateri RM63,500 ataupun dengan bateri RM87,500. Ya, semua harga ini termasuk rebate RM6,500 tempoh sampai diumumkan. Dan kalau tak, selepas rebate ini tamat, harga dia naik RM70,000 Malaysia tanpa bateri ataupun RM94,000 Malaysia dengan bateri. Sewaan bateri pun dah turun pergi RM215 tanpa cukai. Now, apa cerita kereta ni? Now, kereta ni kalau kita lancarkan dalam tahun 80-an atau 90-an, orang akan cukup berbangga. Sebabnya, yang ini 100% buatan Malaysia. Ya. In fact, kereta pertama kita Saga dulu pun was based on a Mitsubishi. Yang ini macam masa Proton buat Gen 2. 100% dia punya termasuk enjin. Yang ini lain sedikit lah. Bateri tetap orang lain punya. Tetapi, Perodua terpaksa buat sendiri. You see, government Malaysia dah cakap dengan Perodua, engkau kena buat kereta kau sendiri. Ya, kerajaan Madani dah cakap dah, kau kena hasilkan kereta kau sendiri. Daihatsu, technical partner untuk Perodua, dia tak ada EV yang saiz macam ni. Toyota pun tak ada platform yang dia boleh kongsikan dengan Perodua. So at the end of the day, Perodua kena buat sendiri. Dia gunakan sebuah syarikat dia, Perodua Sales dan Berhad, untuk buat kereta ini. The beauty is, syarikat PSSB, the Japanese has no say in that company. Orang Jepun tak ada kuasa dalam syarikat itu. Tetapi bukan mudah nak buat kereta. Dia bukan boleh petik, zap, siap. Kecuali kita rebatch. So, untuk buat kereta, kita kena ada platform. Macam mana dihasilkan platform? Platform itulah tulang belakang sebuah kereta. Dalam dunia sekarang, kita boleh lihat ada banyak syarikat baru yang terus buat sebuah kereta. Ya, dulu susah. Dulu semua benda dia orang kena buat sendiri. Adalah sedikit syarikat-syarikat vendor lain membantu. Tapi zaman dulu kebanyakannya dibuat in-house. Zaman sekarang tak. Kita ada shortcut sebab kita ada consultant. Ya, penasihat-penasihat, perunding-perunding pakar dekat luar itu. So, untuk Perodua, dia gunakan pakar nombor 1 dalam industri otomotif yang paling bagus, terbaik, termahal. Dia use Magnus Steyr daripada Austria. Now, Magnus Steyr ni, dia bukan setakat perunding, tetapi dia ada kilang dia sendiri. Magnus Steyr buat masa sekarang ni, dia pasang Mercedes-Benz G-Class dan sebelum ini BMW Z4 dan juga Toyota Supra. Sebelum tu lagi, dia dah pernah pasang macam-macam kereta lain. Aston Martin, Peugeot and all those low volume sporty cars dia pasang. Daripada segi teknologi pula, dia bantu BMW hasilkan X3 dan juga the 4MATIC system untuk Mercedes-Benz. Magnus Steyr bantu Mercedes buat. Dan dalam dunia EV pula, Magnus Steyr pernah pasang Jaguar I-Pace. I think until today pun dia pasang. Dan untuk dunia EV, Magnus Steyr menjadi technical partner untuk Fisker Ocean dan juga Arcfox. Sony Vision Prototype, kereta konsep itu juga dihasilkan oleh Magnus Steyr.
Dan dia ada banyak lagi projek-projek EV dengan BMW dan Mercedes-Benz. So Magna Steyr, partner yang cukup bagus, terbaik, termahal. Tapi kalau kita turun ke social media, kita ada banyak pakar-pakar otomotif. Bentuk ni macam CHR, dia pakai platform CHR. Habis tu, yang kereta-kereta China bentuk macam Range Rover, Defender, macam Porsche, dia pakai platform Porsche lah. Dia pakai Porsche, platform Land Rover, Range Rover lah. Akal lah aduh. Tak tahu, cari ilmu. Itulah dia. Platform kereta ni tak ada kena langsung dengan Toyota. Platform ini dibangunkan bersama Magna Steyr. Tetapi Pro 2 dia bukan punya beli platform off the shelf. Magna Steyr tidak ada platform untuk variant macam ini. Yang kecil, pendek, belakang guna torsion beam. Tak ada. Apa yang diorang buat? Magna Steyr dan Pro 2. Both of them buat kerjasama, collaboration. They work together to come up with a platform for this car. Dan hak cipta ataupun IP untuk platform ini bukan milik Magna Steyr, milik PSSB, Perodua Sales Sdn Bhd. Ini ialah platform EV yang moden milik syarikat Malaysia. For the first time, a Malaysian company has a proper modern EV platform dan dia pun selamat 5 bintang ASEAN NCAP ikut protokol 2021-2026 yang terkini. Now, EV ni yang penting juga bateri. So, bateri memanglah tak boleh nak develop sendiri. Tak guna develop sendiri. So, untuk Pro 2, dia bekerjasama dengan CATL. Dia beli bateri pack daripada CATL. Untuk QVE ni, dia menggunakan bateri pack 52.5 kWh LFP lithium ion phosphate menghasilkan 204 PS, 285 Nm of torque. 0 to 100 kereta ni, sebab tu aku cakap kereta ni lagi sporty daripada Ativa. 0 to 100, 7.5 seconds. Lebih laju daripada Proton 5. Top speed dia, yang proven atas track, 165 km sejam. Range ataupun jarak gerak dia ialah 445 km NEDC. Tetapi kalau kita kirakan ikut WLTP dan daripada pengalaman kita orang sendiri, kita dapat roughly around 380 km untuk single charge. Now, bila kita nak charge, sini buka dia. Bila nak charge, DC 60 kW, 30 ke 80% in 30 minutes. AC yang kat rumah tu, maksimum 6.6 kW, kosong ke penuh 8 jam. Ini sebenarnya kali pertama Pro 2 betul-betul buat design dia sendiri. Dia yang tentukan, dia yang approvekan. Semua dia. Dan sebabkan ini design pertama dia, aku rasa tim Pro 2 dalam kepala dia selama 33 tahun dia wujud. Dia dah tahu dah apa yang dia nak buat. Dia dah ada dah design yang dia idamkan. And you have this. Sebuah SUV yang compact dan sporty. Lebih sporty daripada semua model-model Pro 2 yang ada sejak hari pertama lagi. Dan kalau kita bandingkan dengan kereta-kereta EV yang sekelas dengan dia, termasuk yang Proton lah, Cherry MG apa semua tu, yang ini tetap bentuk dia paling sporty. Bahagian depan dengan fastback punya cut design memang cantik. Dan walaupun dia sebuah SUV, jarak lega bumi dia ni 158 mm. Sebenarnya kereta ni lagi rapat ke bumi daripada Myvi pun. Ativa tu SUV 200 mm. Yang ini 158 mm saja. Memang rapat. Dan untuk kali pertama, Pro 2 menghasilkan sebuah kenderaan yang haram, tak praktikal. Yang pertama, tak praktikal. Ni, this Aston Martin handshake punya handle ni. Ini haram, tak popular, menyusahkan aku nak membuka saja. Tetapi kadar practicality paling rendah sebenarnya dekat belakang ni. Now, kalau kita tengok dia punya design, dia memang swooping, dia taper, tirus kat belakang. Memang nampak sporty. Tapi disebabkan itu, door aperture, pembukaan pintu ini cukup kecil untuk orang macam aku ataupun yang saiz biasa pun. Belah belakang dia ni, kau nampak ni, aku memang susah gila nak masuk. Sebenarnya,
ruang lega kepala aku ni ada macam ni seinci. Lepas. Tetapi disebabkan cermin yang kecil, di atas C-pillar kat belakang yang tebal, dan tempat duduk yang sedikit menegak ni, ini ialah ruang belakang Pro 2 yang paling tak selesa. Ya. Sebabnya ialah, tergantuk kepala aku kan, sebabnya ialah Pro 2. Daripada design stage lagi, dia dah tahu dah, kereta ni bukannya untuk keluarga biasa. Target dia sebabkan harga M40 ke atas. Untuk mereka, keluarga muda dengan anak-anak kecil. Bukan untuk lawan dengan Myvi, Axia dan lain-lain. Sebab tu belakang dia ni memang kecil, memang khusus untuk bentuk yang sporty. Ya. So kalau kau perlukan ruang belakang yang besar, this is not the car for you. Now, bahagian belakang QV ini memang paling sporty. Dengan lampu bentuk macam ni bersambung dengan boot lid spoiler yang juga lampu dekat sini dengan spoiler kat atas ni. Memang bentuk belakang dia ni ramai puji. Mas 5 tu memang cantik tetapi lebih sesuai untuk makcik-makcik, adik-adik perempuan, anak-anak dara. Okey lah. Aku bawa Mas 5 tu memang aku rasa cute sangat sebab bentuk dompok ala dumpling kuih pau dia tu. Tapi kereta tu memang fokus dia kat situ. Yang ini lain, yang ini memang nampak sporty. Untuk ruang boot, nampak buka dia ni pun, halamak, hey, macam Volkswagen benda dia. Boot dia ni 320 liter, besar daripada Myvi, kecil sikit daripada X50. Dan dekat bawah lantai dia ni pun ada barang yang kita boleh letak sikit dekat sini. Dan kita tak ada spare tire EV, so adalah ni puncture kit. Ada pula air. Bolehlah minum lepas ni. Dan untuk EV, sebab banyak EV China, boot dia ni powered boot. Yang ini tak, manual. Lepas tu, now ada juga orang aku tengok dalam online ni kata aku tak nak review kereta ni. Sebab kereta ni teruk. So Hazri dia Pro 2 dia tak nak review kereta ni. Allahuakbar, tak apalah. Alhamdulillah ada orang follow rapat aku. Dan Alhamdulillah lah dia bagi aku nasihat. Cantik, bagus. Alhamdulillah memang aku suka benda tu. Kalau dia nak menguji, dia nak mengeji ke, dia nak mengutuk aku ke, dia nak caci ke apa. Alhamdulillah juga aku ampunkan, aku maafkan dosa-dosa mereka dengan aku lah. Tapi dia dengan Allah, tu pandai-pandai dia orang lah. The reason why aku baru nak review kereta ni ialah nombor satu, aku bukannya reviewer baca brochure. Nombor dua, this is Pro 2's very first own car. 100% from them. I really need some time untuk bawa kereta ni, untuk betul-betul tengok apa yang bagus dan apa yang buruk. So yang buruk sebenarnya kereta ni pada pendapat aku ialah sebelah dalam dia ni. Pro 2 tak pernah buat kereta yang mahal. Pro 2 tak pernah buat kereta yang level dia atas daripada dia sendiri. Yang ini korang kena faham. Korang kena tengok kereta-kereta Pro 2 selama ni. Dalam dia beratus ekar plastik saja. Dia memang kurang mahir dalam benda itu dan sekarang ini bila dia kena buat sendiri, memang perit lah. So apa yang kita ada dekat sini ialah satu percubaan. Aku tak rasa diorang ada buat prototype yang betul kot. Sebab right now you can see this plastic, it looks painted. It looks like painted plastic and it looks really really cheap. Dia macam kereta China tahun awal 2000. Itu yang aku nampak. Dia ni adalah benda yang dia cuba untuk naikkan darjat dia. Okay, there are a lot of first things dalam ni, first ever dalam Pro 2. Contohnya powered driver seat. Pro 2 tak pernah ada seat yang pakai elektrik ni first time dia letak kat sini. Bentuk seat ni pun aku tak pernah tengok Pro 2 buat bentuk seat macam ni ala-ala Porsche, BMW. Dia buat fine. Then kita ada ambient lighting sebelah malam. Pro 2 mana ada pernah buat? Dia buat. Alhamdulillah tu semua tu okey. Then, untuk menampakkan dalam dia ni mahal, dia letaklah digital rear view mirror ni. Sebabnya satu, cermin belakang tu kecil. Dan orang boleh nampak problem dia. Aku tak boleh langsung guna benda ni. Dalam Lexus tu boleh sikit. Yang upscale Toyota tu pun boleh sikit. Yang ini ni, dia kena buat balik. Sebabnya ialah, dia tak ada depth. Kita macam tengok TV yang dekat dengan muka kita. Dan sebelah malam, dia ada glare lagi. You ask me, buang digital review mirror ni, gunakan kos untuk benda ni, untuk cantikkan lagi interior ni, mungkin upgrade
plastik-plastik ni lah. Dia guna je soft touch plastik dekat dashboard apa semua ni, but benda-benda tu menial pada aku sebab yang ini ni buat aku sakit mata. The aircon vent dia ni. Okey, touchscreen alhamdulillah dia tak pergi yang besar. 10.25 inci memanjang macam ni. Senang kita nak gerakkan jari. Ada physical button untuk aircon. Tetapi bila aku guna Apple CarPlay aku adjust temperature dengan naikkan apa benda lah adjust kat sini ni. Langsung aku tahu apa yang aku buat sebabnya dia tak naik dekat sini. Dia tak naik informasi tentang aircon kat sini. Aku kena sentuh tarik kat sini baru aku nampak. Oh, blower dia. Aku dah tengok tak ada balik. Allahu Akbar. Benda-benda ni memerlukan pengalaman and memang obvious sangat dia tak pernah buat. Okey? Dia memang tak pernah buat. Apple CarPlay, Android Auto is wireless dan kali pertama Pro 2 ada tire pressure monitoring system. Ada TPMS kat dalam sini. Kemudian dekat atas ni kita ada SOS button. Kalau kita tekan ni, dia akan connectkan kita ke Pro 2 Auto Assist ataupun kat nombor 999 nombor kecemasan. Dia ada full ADAS system, tapi dia ada satu function yang menarik. They call it the CPD, Child Presence Detection. Menggunakan millimeter wave radar, dia boleh kesan pergerakan ataupun pernafasan. Bila kereta ni kita dapat kunci kita jalan, radar dia boleh detect. Kalau anak kita tertinggal kat belakang, dia akan bunyikan horn, lampu kelip-kelip. Tak ada orang layan juga. Second stage warning. Dia hantar notification melalui aplikasi dia dan hantar SMS. Sistem CPD ni juga boleh bekerja, boleh berfungsi di sebelah malam sehingga ke temperature setinggi 85 darjah Celsius. Dan aku sebut tadi aplikasi? Ya, the P-Circle app. Now, belah depan, unfortunately, kita tak ada frunk. Memang tak ada ruang. Dan kalau kereta ni daripada China, sahih dalam tabau akan ada orang jual penutup dia. But mungkin sooner or later kita adalah. Dalam dia ni memang kurang cantik lah, jujur aku cakap. Kalau kau tengok ni kau tengok area ni dengan lubang kat sini, nampak memang boleh nampak lah ini first time dia buat kereta. Okay? Jangan marah, tapi memang betul boleh nampak ini first time dia buat kereta. Not too bad juga. Okay? Sebab design luar dia ni cantik. But once bila kita duduk, kita kaji, kita tengok, kita tahu inilah kereta pertama mereka. So bagi aku duduk, sebab aku nak cerita lagi apa sindrom sebenarnya kereta ni. Pro 2 QVE ni pada pendapat aku dia ada satu sindrom yang aku reka sendiri. The SCSC syndrome. The Supercar Small Company Syndrome. Aku dah gunakan ayat ni lama dah, sejak zaman Top Gear aku lagi. Company yang kecil nak hasilkan sebuah kereta yang nampak mahal ataupun yang memang mahal. Problem dia ialah duit. Low volume. Tapi nak jual mahal. So, untung pun kena ada sedikit. Apa yang terjadi ialah design luar memang nampak mahal. But when you go closer, duduk dekat dalam, then you realise something yang tak betul. Dia tak matching. Ada komponen yang pelik dekat kereta tu. Kereta mahal, tapi komponen ni, feature ni nampak murah. Kereta nak nampak mahal, tapi disebabkan competition, company kecil, volume kecil, ada benda-benda yang memang kena murah. Pro 2 dalam Malaysia memang besar. Tetapi kalau kita keluar daripada Malaysia, dalam ASEAN, dalam Asia, dunia, Pro 2 ni kecil sangat. Proton lagi kecil. So, kau dah nampak masalah dia. Bila dia nak hasilkan sebuah kereta dia sendiri, dia tak cukup duit sebenarnya. Kereta ini pun memakan kos 800 juta ringgit Malaysia. Dan aku yakin setiap unit yang dia jual, dia rugi. Susah nak dapat ROI kalau volume sebesar itu. Itu yang terjadi pada Proton. Dan sekarang Pro 2 pula kena buat. Ini masalah dia. Dan timing. Sekarang ini, kita ada kuasa besar dari China. China ialah satu gergasi yang cukup digeruni dalam otomotif industri. Sebabnya, dia bangkit dengan sangat cepat. Tetapi ini bukan sebab syarikat itu sendiri. Ini ialah kerana mereka ada kerajaan yang berfikiran jauh. Yang orang kita panggil, dia pandai niaga. Ya, ini ialah satu cabaran. In fact, this is the biggest challenge dalam otomotif industri dunia sekarang ini. China, macam mana produk dia
boleh dihasilkan dengan cepat, banyak, dijual dengan harga yang cukup kompetitif. Contohnya ni, Dongfeng 007. Bentuk dia, saiz dia, equipment dia, harga baru 170,000. 60,000 ke 70,000? 170,000. Kau dapat kereta yang macam ni. Kalau tak, harga dia garanti dekat 300,000. Kalau kita nak cari daripada player lain. Yang player yang sanggup keluarkan kereta bentuk macam ni, cuma player-player premium daripada Eropah. Yang lain-lain, semua nak bagi kita kereta-kereta yang nampak benar lah, tak cukup duit nak beli kereta. Macam tu. So, macam mana orang tak sayang ke China? Tapi semua syarikat otomotif dalam dunia ni tahu, China dia boleh buat macam ni sebab ada dua benda. Satu, sistem vendor dia yang cukup murah. Dia tekan harga vendor dia. Kalau kau tak setuju, kau buang. Aku ada bersepah vendor lain. Dan sebab kedua, insentif yang sangat besar daripada kerajaan mereka. Insentif, subsidi, pelbagai lagi bantuan diberikan oleh kerajaan China untuk memastikan harga-harga produk mereka sangat kompetitif. This is planned because they want to break into the market. Dia nak pecahkan masuk pasaran. Bila dia dah pegang pasaran, wallahualam apa yang dia akan lakukan. Tetapi kalau kita tengoklah, tak ada orang nak turunkan harga barang. Bila dia dah pegang, dia dah monopoli, harga akan naik. Itu yang ramai orang takut. Okay? Korang mungkin tak. Kami yang dalam industri ni risau juga. Because you will have no other options later. You are trapped in an ecosystem. Yang itu ramai cukup risau. Tak ada orang niaga sebab amal jariah saja. Okey? Terutama yang faham-faham lah korang. Kan? Tetapi buat masa sekarang, Perodua terpaksa lawan mereka. Macam mana nak lawan China yang datang dengan macam-macam hadiah, umpan, produk yang memang bagus dan juga berkualiti dengan harga yang mampu milik. How are they supposed to fend off the attacks from China? Aku pun terus terang cakap tak faham. Tetapi untuk QVE ni, dia ada satu benda yang aku cukup happy. Yang itu, jom ikut aku drive. Now, nombor satu aku nak tegur, sebelum start lagi aku dah start menyumpah dah. Sebelum aku bergerak aku dah start menyumpah dah. Sebab rotary knob untuk gear dia ni, daripada D nak pergi ke R tu, kena ada 3 step. Dia bukannya boleh pusing straight zap pergi R. Tak, dia akan pusing sekali pergi N, kemudian R. R pergi kat N pergi kat D. So maknanya 2 kali kena pulas lah. Alamak. Tak payah buat knob ni lah. Ngarut lah. Pakai stock je. Okay? So that you can free up this area. Pakai stock je. Lebih mudah. Lebih cantik. Lebih praktikal. Alright? Dan kemudian kita nak cerita pasal platform kita ni. Ya, betul. Dia punya partner ialah Magnus Steyr. Sebuah syarikat yang besar. In fact, bukan setakat buat chassis design, chassis dynamics. Itu ride and handling. Cara dia bila dia bergerak apa semua tu. Pun Magnus Steyr yang handle. Now, Magnus Steyr ni ialah sebuah syarikat yang besar dan orang Malaysia pun ada kerja dengan dia. So, bila Magnus Steyr dapat projek Perodua ni, apa yang aku dengar ni daripada sumber dalam-dalam lah kan, dalam industri. Bukan Perodua, industri dunia. Okay? Daripada apa yang aku faham, dia bagi dekat seorang orang Malaysia untuk ride and handling dia. Seorang yang memang betul-betul pakar dalam ride and handling, rakan aku juga. So, dia yang buat kereta ni, ride and handling kereta ni. Dan disebabkan dia lah, Perodua QVE ni ialah Perodua paling sedap aku pernah bawa. Aku bagi dekat anak jantan aku pun, dia kata, ya Allah sedapnya bawa kereta ni. Aku bagi kat kawan-kawan aku yang lain pun. Dia orang semua rasa macam takjub bawa kereta ni. Bukan mudah untuk buat EV ni jadi sedap. Ada banyak benda yang dia orang kena buat. Dan menurut rakan aku, Perodua turut apa saja yang dia buat. Aku cadangkan pada Perodua, kekalkan ciri ini. Kekalkan ciri pengendalian ini. Ganti Proton when it comes to ride and handling. Because this is really, really good. Memang sedap buat kereta ni. Dia tak memantul, tak apa. In fact, dalam EV kelompok dia ni, this is the best handling car yang mungkin boleh lawan dia Zeekr X. Cuma Zeekr tu memang lebih mahal dan Zeekr tu memantul banyak sikit daripada ini. Yang ini tak. Yang ini layan corner apa semua. Masya Allah, sedapnya. Tayar yang diguna pun sedikit sporty. So ada orang kata dia memantul banyak. Well, maybe they haven't driven the Zeekr X yet. Yang paling best sebenarnya dalam kategori size ini pada pendapat aku ialah Volvo EX30. Yang itu balance betul. Tapi harga sundry mau ingat lah. Yang ini it comes close second. Yeah. Sedap kereta ni. Steering, feedback, dia punya brake, okay, regen dia semua kita boleh set lah.
But I really enjoy driving this car. Duduk dalam bawa terus aku lupa plastik-plastik sotai-sotai dalam ni. Semua aku lupa. Oh my. Sistem audio dia pun meh. Ya, kita tahu banyak benda yang kena cut down cost apa semua, ya. Sebab itu pun dah dekat 1 bilion dia orang habiskan, 800 juta ringgit. So banyak dah keluar duit belanja untuk buat kereta ni. So dia ada benda memang dia orang kena kurangkan kos apa semua lah. Kita faham. Plus this is their first car. Okay, their very first car. But they got the ride and handling spot on. Penggunaan tenaga pula, amazingly kereta ni boleh bawah 15 kWh per 100 km dengan mudah. Antara 12, 13 bila aku bawa dalam eco mode. Bila dalam sport mode memang naik tinggi lah. Dalam sport mode ataupun standard, memang lebih seronok bawa. Sport mode pun okey, cuma aku rasa throttle ataupun dia punya power delivery dia tu, dia punya throttle mapping dia tu mungkin terlampau agresif sangat, ya. Steering ni pun pada aku okey, memang spot on jugalah, but not perfect. Okay, dan again perlu kena tahu jugalah kereta ni untuk apa fokus dia. Reality dia ialah kalau dalam pasaran ini, ride and handling ni adalah satu benda yang orang dah tak berapa faham sebenarnya. They don't seem to know how to enjoy it, ya. Orang-orang yang suka kereta bawa sedap, dia akan enjoy benda ni. Tapi dalam pasaran tu tak ada, tak banyak. Kau tengok je lah Proton, Geely, EV diorang tu. Ride and handling dia, suspension dia semua jenis lebih kepada China. Dekat China, memang dia lebihkan carpet magic ride. Magic carpet ride. Dia nak lancar, smooth. Sebab dekat China, jalan raya besar dia cukup cantik. Okay? Ramai orang gunakan highway dan jalan-jalan bandar mereka. Keluar bandar, jalan-jalan macam kat Malaysia, tak banyak. So, dia tak pentingkan sangat benda tu. They are more towards that ultimate comfort. Di Malaysia, kita ada juga jalan-jalan yang tak berapa cantik. So, kita tak bolehlah jadikan macam tu. Okay, so dekat situ kalau kita gunakan spek ride and handling China, memang membuai ke laut lah. Satu lagi kekurangan kereta ni sebenarnya ialah dia ada torque steer. Ya, ini bermakna dia punya drive shaft kiri kanan tak sama panjang. So, bila kita tarik, kita boleh rasa dia ada torque steer sedikit. Dia tarik sebelah kiri. Kadang-kadang dia tarik sebelah kanan. Sebelah mana yang pendek ni? Ini betul-betul ingatkan aku. Oh, nampak? Boleh spin lagi tu. Dalam eco mode dia tu, dia ke kiri banyaknya. Ini betul-betul ingatkan aku zaman kita campak enjin VR4 dalam Wira, Iswara, Saga, Satria lah. Okay? VR4 punya enjin, dia ada unequal drive shaft. Okay, dia rapat sebelah kanan tersilap aku. Bila aku tarik dia akan rapat ke kanan lah. Kereta ni ada traction control tapi dia tak ada torque vectoring system. Okay, traction control dia yang basic saja, ya. Yang basic dan aku syak masih lagi tak cukup untuk lawan tenaga fizik daripada power torque kereta EV ni lah. So yang tu kena hati-hati terutama dalam hujan. Tapi kebanyakan, kalau aku lah kan, aku kalau dengan EV ni banyak aku letak dalam EV mode sajalah. Nampak kau tengok aku layan jalan ni. Kita orang ni dekat Lengging. Tempat shoot tadi tu air terjun Lengging, hutan lipo Lengging. Boleh camping kat situ, ada surau, ada toilet, ada plug point. So kau pergi ke website, cari di internet, cari hutan lipo Lengging, apply daripada Jabatan Hutan, permit untuk tidur kat situ. Best. Jalan sini pun best. Tapi itulah, janganlah bawa laju sangat. Jalan ni kongsi dengan ramai orang lain, motor-motor pun banyak. Cuma kat sini bila time hari kerja macam ni kosong, sedaplah sikit untuk aku cuba corner-corner apa semua. Dan memang aku cukup suka layan kereta ni kat corner-corner ni. Tayar Atlas tu rasa macam best bila bawa kereta ni, kau ajak tu. Serius aku cakap kau, rasa macam wow. But then it takes more than a car untuk dia berjaya. Bukan setakat ride and handling saja. Ada banyak lagi benda lain yang diperlukan dalam dunia otomotif sekarang. So jom kita parking sekejap kereta ni dan kita cerita dah lagi. Masya Allah. Oi, kau biar betul ni EV mode kau ni. Oh, kau ini memang kita sport lah dia. When you really push it, dia rasalah dia berbuai sedikit tu, but well within control. Benda yang kau boleh anggap, boleh agak kau boleh predict. Oh,
sini banyak switchback bro. Banyak switchback. Oh ya. Yeah. Oh, there you go. Dah. Jom. Kita duduk lagi, kita cerita lagi. Beberapa bulan dulu kita pernah mewawancara Pro 2 dan viral. Orang ambil konten tu, potong jadi shorts. Banyak benda yang orang kutuk. Ya, memang. Kita faham. Okay, game ni memang kita faham. Zaman dulu bila Proton dekat atas, ramai orang kutuk Proton. Pro 2 sebagai underdog, orang puji. Now dah terbalik. Pro 2 dekat atas, ramai pula orang yang kutuk, dia suka pula Proton. Itu normal. Tetapi kita ada juga orang yang lebih matang. Dia nampak kenapa ada dua syarikat ini. Apa gunanya pada kita orang Malaysia? Now, podcast wawancara kami dengan Pro 2 sebenarnya ada maksud tersirat. Pro 2 nak ceritakan keadaan sebenar yang berlaku pada negara kita. Pro 2 selepas 33 tahun masih dikawal oleh orang luar. Semua benda-benda, produk-produk berenjin mereka, contohnya seperti Ativa ini, duduk di bawah kawalan Daihatsu, orang luar. Beza tu orang kutuk sebab Pro 2 kata dia tak boleh nak tukar baru sehingga tahun 2030. We have to sustain the Beza sampai tahun 2030. Orang start mengutuk. Yang tak faham, kutuklah syarikat ni, bodoh lah apa. Yang resis suruh tukar terus pengurusan. Yang diorang ni dua-dua sebenarnya yang bengap. Pro 2 tak ada hak untuk tukar kereta-kereta tu apa semua because the products belong to Daihatsu. You should be angry with the Japanese, not with Pro 2. Aku marah pada kerajaan. Kenapa biarkan syarikat kita kena buli? Dan ini baru Pro 2 dan Pro 2 secara senyap-senyap ceritakan apa yang berlaku. Yang satu lagi syarikat kita tu, aku tak berani nak cakap apa pun, tapi korang sendiri boleh lihat. In reality, berapa duit kita diorang bawa balik ke negara dia dan apa yang kita sebagai rakyat dapat. Now, Pro 2 QVE ni sebenarnya satu cara untuk kita keluar daripada perangkap itu. Bila Pro 2 boleh buat kereta ini sendiri, rakan teknikal dia pun sudah gigil sedikit. Dia dah boleh nampak Pro 2 memang boleh buat. Memang betul-betul boleh buat. Pro 2 cakap dia nak buat, dia buat. Dan kita sendiri boleh dengar apa yang diorang cakap. The next Myvi, Daihatsu cakap Pro 2 akan develop dan dia mungkin akan rebatch Pro 2 itu sebagai kereta mereka sendiri. Ya, dan untuk model EV seterusnya daripada Pro 2, dia akan bangunkan platform mereka sendiri daripada platform QVE ini. Mereka tak akan gunakan Magna Steyr lagi. Cukuplah. Pro 2 ni sebenarnya bijak dalam niaga sebab dididik oleh Toyota. So, mereka pandai. So, untuk EV mereka seterusnya, mereka akan dengar komplain-komplain dia. Dia akan dengar kutukan aku dalam video ni dan dia akan bangunkan platform dia sendiri berdasarkan QVE. So, dia boleh jimatkan kos dengan lebih baik dan semoga mereka boleh eksport keluar sebab kalau tak boleh eksport, the figures won't jive. Tak akan balik modal. Pasaran dalam Malaysia, kalau kita buka macam sekarang, memang sukar untuk mereka lawan. Ya? Besi yang panas hendaklah ditempa. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah nak dapat sagunya? Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kepada pemimpin-pemimpin, apa yang kau nak buat? Kita, Malaysia, kena berubah. Wallahualam. Assalamualaikum.